Piramid ada, tapi raja seolah-olah hilang. Piramid Merenre terletak di Saqqara dan dibina pada penghujung dinasti ke-6. Secara struktur, ia mengikuti gaya piramid sebelumnya seperti Pepi I. Namun yang menarik, identiti dan kisah raja ini agak kabur dalam sejarah. Maklumat tentang pemerintahannya sangat terhad berbanding Firaun lain. Walaupun piramidnya wujud, jejak dirinya hampir hilang. Ini mungkin disebabkan tempoh pemerintahan yang singkat atau kerana keadaan politik yang semakin tidak stabil ketika itu. Piramid ini juga menunjukkan tanda kemerosotan dari segi kualiti binaan. Bahan yang digunakan kurang tahan berbanding generasi awal. Ini selari dengan era kejatuhan kerajaan lama Mesir. Piramid Merenre bukan sekadar makam, tetapi simbol bagaimana seorang raja boleh dilupakan oleh masa. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Memerintah paling lama, tapi empayar jatuh. Piramid Pepi kedua dibina untuk salah satu Firaun paling lama memerintah dalam sejarah. Ada anggaran beliau memerintah lebih dari 90 tahun. Namun ironinya, di penghujung pemerintahannya, Mesir mula runtuh. Kuasa pusat menjadi semakin lemah dan tidak terkawal. Gabernur wilayah mula bertindak secara bebas tanpa kawalan raja. Ekonomi juga merosot akibat pengurusan yang tidak stabil. Piramidnya sendiri menunjukkan tanda kemerosotan kualiti binaan. Walaupun masih mengandungi pyramid tax, ia tidak sekuat sebelumnya. Ini memberi gambaran bahawa sistem lama sudah mula retak. Pepi II mungkin hidup terlalu lama hingga sistem tidak dapat bertahan. Piramid ini menjadi simbol satu paradoks besar. Pemerintahan paling lama tetapi membawa kepada kejatuhan empayar. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Dari piramid gergasi, tinggal versi mini. Piramid Ibi ialah antara piramid paling kecil yang pernah dibina di Mesir Purba. Ia berasal dari zaman selepas kejatuhan kerajaan lama. Saiznya sangat kecil berbanding piramid-piramid agung sebelumnya. Ini menunjukkan perubahan besar dalam kekuatan dan sumber empayar. Walaupun kecil, piramid ini masih mengandungi pyramid tax, menunjukkan kepercayaan lama masih cuba diteruskan. Namun, dari segi binaan, kualitinya jauh lebih rendah. Bahan yang digunakan lebih ringkas dan kurang tahan lama. Ini mencerminkan keadaan ekonomi dan politik yang lemah. Piramid Ibi seolah-olah bayangan terakhir tradisi lama. Satu usaha untuk mengekalkan warisan walaupun dalam keadaan terhad. Ia bukan simbol kekuatan, tetapi tanda jelas sebuah tamadun yang sedang runtuh. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia. Dari piramid gergasi, tinggal versi mini. Piramid Ibi ialah antara piramid paling kecil yang pernah dibina di Mesir Purba. Ia berasal dari zaman selepas kejatuhan kerajaan lama. Saiznya sangat kecil berbanding piramid-piramid agung sebelumnya. Ini menunjukkan perubahan besar dalam kekuatan dan sumber empayar. Walaupun kecil, piramid ini masih mengandungi pyramid tax, menunjukkan kepercayaan lama masih cuba diteruskan. Namun, dari segi binaan, kualitinya jauh lebih rendah. Bahan yang digunakan lebih ringkas dan kurang tahan lama. Ini mencerminkan keadaan ekonomi dan politik yang lemah. Piramid Ibi seolah-olah bayangan terakhir tradisi lama. Satu usaha untuk mengekalkan warisan walaupun dalam keadaan terhad. Ia bukan simbol kekuatan, tetapi tanda jelas sebuah tamadun yang sedang runtuh. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia. Piramid ini dibina dengan cara yang sangat berbeza. Piramid Amenemhat I menandakan perubahan besar dalam sejarah Mesir Purba. Ia dibina ketika permulaan kerajaan pertengahan. Berbeza dengan piramid lama, ia tidak menggunakan batu besar sepenuhnya. Bahagian dalamnya menggunakan batu bata lumpur sebagai bahan utama. Batu dari monumen lama juga digunakan semula untuk pembinaan. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih praktikal dan menjimatkan sumber.
Namun, teknik ini menyebabkan piramid lebih mudah rosak selepas ribuan tahun. Walaupun tidak sebesar piramid Giza, ia mempunyai nilai sejarah tinggi. Ia melambangkan usaha menghidupkan semula tradisi piramid selepas zaman kemerosotan. Amenemhat I cuba mengembalikan kegemilangan lama dengan gaya baru. Piramid ini menjadi simbol perubahan daripada era piramid gergasi kepada zaman pembinaan yang lebih realistik. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini ada rahsia. Terasnya bukan batu penuh. Piramid Senusret I dibina semasa kemuncak kerajaan pertengahan Mesir. Namun, teknik pembinaannya berbeza daripada piramid lama. Bahagian dalamnya menggunakan struktur seperti rangka dengan dinding batu. Ruang tengah diisi dengan bahan yang lebih ringan. Ini menjimatkan tenaga dan mempercepatkan proses pembinaan. Bahagian luar kemudian dilapisi dengan batu kapur putih yang cantik. Dari jauh, ia kelihatan seperti piramid besar tradisional. Tetapi di dalamnya, reka bentuk jauh lebih praktikal. Teknik ini menunjukkan perubahan pemikiran jurubina Mesir purba. Mereka tidak lagi hanya mengejar saiz gergasi. Sebaliknya, mereka mencari cara lebih cekap dan stabil. Piramid Senusret I membuktikan bahawa inovasi juga berlaku dalam pembinaan piramid. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia.